Sayang, saya ceraikan awak dengan talak satu. Drama review Aku Pilih Pelangi, jom kita tonton sama-sama. Sayang. Sayang. Kenapa sayang? Nak apa-apa ke? Sayang. Sayang, saya boleh nampak, sayang? Saya boleh nampak? Oh, jangan main-main. Tak. Saya tak main-main. Saya betul-betul memang boleh nampak awak depan mata saya ni. Saya nampak awak tengah senyum. Saya boleh nampak isteri saya tengah senyum dekat saya sekarang ni. Awak nampak saya? Saya nampak awak. Sumpah saya nampak awak. Awak? Bangun. Daripada semalam tak makan. Jom kita makan. Sayang. Sayang, saya tak boleh nampak, sayang. Huh? Tadi saya nampak awak. Tadi awak nampak saya. Apa benda awak Saya nampak awak tadi. Saya boleh nampak awak. Saya nampak awak depan muka saya. Saya nampak awak senyum kat saya. Sekarang ni saya dah tak nampak dah ni. Sayang. Sayang. Tadi saya nampak awak. Kenapa saya tak boleh nampak pula ni? Tadi betul-betul saya nampak awak. Saya tak nak buta lah. Awak sabar. Saya tak nak buta. Ya Allah, aku tak nak buta. Awak sekejap. Saya panggil doktor. Sekejap. Awak sabar. Tolonglah sayang. Tadi saya nampak awak. Saya nak buta. Tolonglah. Ya Allah. Aku dah tak nampak ni. Ya Allah. Tolonglah. Jadi, boleh ke isteri tu minta cerai kalau suami tu sakit dan tak dapat memberikan nafkah? Kita ada peruntukan yang memberikan hak kepada isteri untuk memohon fasakh sekiranya suami tidak dapat memberikan nafkah selama 3 bulan. Okey. So dia tak bagi tahu secara detail kenapa tak dapat bagi nafkah tu kenapa. Per section tu secara umum saja. Jadi fasakh ni hak isteri. Okey, terpulang pada isteri sama ada sekiranya Allah uji suami dia sakit, sama ada dia nak bertahan dengan suami, dia nak teruskan hidup dengan suami, maka itu adalah dikira sebagai satu pengorbanan yang sangat mulia. Tetapi sekiranya dia sudah tidak mampu, ya, disebabkan hak dia sebagai isteri untuk dapat nafkah tu tak dapat, jadi dia dah tak mampu untuk hidup dan sebagainya, maka undang-undang membenarkan isteri menuntut fasakh atas alasan suami tak dapat beri nafkah selama 3 bulan tersebut. Kesimpulannya, sekiranya isteri pilih untuk terus menjaga suaminya, ia adalah satu bentuk pengorbanan yang sangat mulia. Tapi sekiranya dia memilih untuk memfailkan fasakh, maka itu juga adalah hak yang diberikan oleh syarak dan undang-undang. Kita cepat move kerana kita tidak berada dalam kehidupan dan kemampuan orang lain.